Bayangkan suasana malam yang sunyi hanya ditemani bunyi cengkerik dan desir angin. Pernah tak anda alami detik di mana dunia seakan membisikkan sesuatu yang misteri? Malam itu, Teluh, seorang pemuda kampung yang selalu mencari jalan pintas untuk berjaya, melangkah sendirian di tepi hutan. Tiba-tiba, di celah daun kering, dia terlihat seketul buntat berwarna kehijauan, bersinar lembut seperti batu akik tapi seolah bernyawa. Anda tahu tak, dalam tradisi Melayu, buntat sering dianggap sebagai azimat benda power, kononnya boleh menarik rezeki dan menolak bala, macam magnet yang menyedut segala tuah. Rezeki terpijak ni. Bisik Teluh sendiri, matanya bulat, penuh harapan dan tamak. Inilah permulaan kisah di mana kepercayaan pada benda mistik mula menduga hati manusia. Sekarang anda mungkin tertanya, betulkah ada benda macam ni wujud atau sekadar dongeng? Kita semua pernah terdetik kalaulah dapat magik shortcut untuk berjaya, mesti hidup senang kan? Tapi di sebalik sinar buntat itu, ada ujian yang Teluh sendiri tak pernah bayangkan. Tekanan perasaan dan kebimbangan pun mula mengetuk hati kecil Teluh. Dalam dunia moden pun, ramai yang percaya pada azimat digital, contohnya algoritma dan automation yang digambarkan seperti jalan mudah menuju kejayaan. Tapi macam buntat, teknologi tu ada sisi gelapnya. Jadi persoalan sebenar, adakah manusia sanggup menukar prinsip dan kepercayaan semata-mata untuk mengejar tuah yang belum tentu nyata? Mari saya bawa anda masuk lebih jauh ke dalam kisah Teluh dan buntatnya. Ingat, setiap magis bermula dengan pilihan. Pilihan Teluh malam itu memungut buntat sebenarnya adalah permulaan kepada perubahan nasib yang tidak disangka-sangka, baik dan buruk. Bila Teluh pulang ke rumah, diletak buntat tu di bawah bantal. Esoknya, keajaiban berlaku. Sawah yang sebelum ni gersang, tiba-tiba menghijau subur. Hasil pancing, melimpah ruah. Orang kampung mula bercakap Teluh dah berubah, rezekinya macam datang dari langit. Di sinilah istilah anomali muncul, peristiwa luar biasa yang sukar dijelaskan logik macam glitch